Tabung haji memang selamat dapat dividen 3% hingga 4% tahun, dan bila buka akaun tabung haji, auto daftar haji. Tapi ramai tak perasan nilai duit dalam tabung haji tu tetap dalam bentuk ringgit. Maksudnya bila kos haji makin naik setiap tahun, nilai simpanan kita sebenarnya makin mengecil. Contohnya 10 tahun lepas kos haji baru RM10,000, sekarang ni lebih RM30,000. Simpan RM10,000 dulu mungkin cukup, tapi hari ni belum tentu cukup. Di sinilah fungsi emas. Bila kita alihkan sebahagian simpanan daripada tabung haji kepada simpanan emas, kita bukan sekadar menyimpan, tapi kita menyimpan nilai yang sebenar. Contohnya tahun 2015 harga 50 gram emas baru sekitar RM6,000, tapi sekarang 2025 nilainya dah lebih RM30,000. Tanpa dividen pun emas nilainya naik dengan sendiri. Nak alihkan sebahagian simpanan tabung haji kepada simpanan emas tak susah pun. Buka saja akaun emas Publigo ni secara percuma dan terus boleh buat simpanan dalam bentuk emas. Boleh alihkan dulu sebahagian iaitu RM30,000 kepada 50 gram emas sebagai simpanan backup untuk dana haji. Jadi dengan cara inilah simpanan dana pergi haji lebih dilindungi dengan nilai emas yang nilainya sentiasa meningkat. Nilai emas ni meningkat purata 10% setiap tahun. Sebab simpan duit nilainya susut, tapi simpan emas nilai simpanan kita kekal, malah nilainya makin lama makin meningkat. Nak saya bantu dapatkan 50 gram emas yang pertama sebagai backup dana pergi haji? Boleh klik saja link di bio saya untuk saya bantu. So, nombor 1, cek komen, jangan lupa follow.